Saya Alex Hartman, 45 tahun, bekas pengurus kanan di salah satu bank pelaburan terbesar di Frankfurt. Di Eropah, nama saya sentiasa disebut bersama kata-kata seperti ketepatan Jerman, disiplin Swiss dan standard emas. Saya memandu Porsche, tinggal di apartmen menghadap Sungai Main dan percaya sepenuhnya bahawa dunia terbaik terletak di antara Paris, London dan Zurich, Asia Tenggara. Bagi saya, itu hanya destinasi pantai murah untuk pelancong backpacker dan tempat persaraan untuk orang yang sudah kehabisan wang di Eropah. Kemudian, perceraian itu datang seperti tsunami keuangan. Bekas isteri saya, mengambil separuh daripada segalanya, termasuk harga diri saya. Penasihat cukai saya, seorang lelaki yang sentiasa memakai tali leher hijau mencolok, menyelitkan satu cadangan pelik di antara kertas-kertas perceraian. Tuan Hartman pernah dengar program Malaysia My Second Home di Perak yang baru? Visa emas mereka. Cukai hampir sifar untuk pendapatan luar negara. Kos hidup 1/10 Jerman. Dan mereka bagi visa 10 tahun terus. Banyak orang kaya Eropah sedang berpindah. Saya ketawa sehingga batuk. Malaysia, tempat yang selalu jam di Kuala Lumpur itu. Iklim macam sauna, orang beratur pun tak tahu. Tidak, terima kasih. Saya bukan pelarian cukai. 2 bulan kemudian, saya duduk di kelas perniagaan Malaysia Airlines, MH004, dari Frankfurt ke Kuala Lumpur, memegang pasport yang baru ada stiker visa emas perak yang berkilat. Saya datang hanya untuk mengaktifkan visa. 3 hari, tanda tangan beberapa borang, kemudian balik. Itu rancangan saya. Pesawat mendarat jam 6.45 pagi. Saya melangkah keluar dari KLIA, mengharapkan gelombang panas, lembap dan bau longkang yang selalu saya bayangkan tentang negara tropika. Sebaliknya, udara sejuk berhawa dingin menyambut saya. Lantai marmar berkilat dan papan tanda digital dalam 4 bahasa termasuk Jerman yang sempurna. Saya mengerutkan kening. Mungkin mereka baru cuci untuk sambut pelancong kaya. Di kaunter immigration, pegawai beruniform hijau tua memeriksa pasport saya, kemudian tersenyum. Senyuman ikhlas, bukan senyuman pekerja hotel yang terlatih. Selamat datang ke rumah kedua Tuan Herr Hartman, katanya dalam bahasa Inggeris yang fasih dengan aksen lembut. Saya terkedu. Dia membaca nama saya dengan betul, sebutan Jerman yang tepat. Di Frankfurt, pegawai immigration kadang-kadang memanggil saya Mr. Hartman. Saya mengambil taksi ke hotel di KLCC. Pemandunya, seorang Melayu berusia 60-an, berkopi hitam dan berbaju batik lengan pendek. Namanya Pak Cik Rahman. Selamat pagi, Tuan. Pertama kali ke Malaysia? Ya, cuma 3 hari. 3 hari cukup untuk jatuh cinta, katanya sambil ketawa kecil. Saya memandang keluar tingkap. Matahari baru naik. Sinar oren menyelinap di antara menara kembar Petronas. Bangunan itu, saya terpaksa mengaku, lebih megah daripada yang saya sangka. Tapi lalu lintas, ya Tuhan, sudah mula sesak walaupun jam 7 pagi. Kereta bergerak perlahan seperti siput. Saya mengeluh kuat. Jam teruk ya? Kata saya dengan nada sinis. Pak Cik Rahman mengangguk sambil tersenyum. Betul Tuan, tapi jam di sini lain. Orang tak tekan hon sembrono. Tak marah, semua sabar. Nanti Tuan akan faham. Saya mendengus seram hati. Sabar? Di Jerman kami panggil itu tidak efisien. Tiba-tiba, kereta di hadapan kami rosak di tengah jalan. Pemandu keluar, angkat tangan, minta maaf.
Dalam masa 10 saat, 3 pemandu lain turun dari kereta masing-masing, membantu tolak kereta itu ke tepi tanpa diminta. Tiada hon, tiada jerit. Hanya senyuman dan terima kasih bro. Saya terenganga. Apa yang baru saya lihat tadi? Tanya saya tanpa sedar. Pakcik Rahman ketawa. Itu Malaysia tuan. Kami jam, tapi kami jaga satu sama lain. Saya diam sepanjang baki perjalanan. Di luar tingkap, menara kembar Petronas semakin dekat, memantulkan sinar matahari pagi seperti 2 batang obor raksasa. Saya tiba-tiba rasa kecil. Bukan kerana bangunan itu, tapi kerana sesuatu yang saya belum faham lagi. Saya tidak tahu ketika itu, tetapi 3 hari yang saya rancang untuk mengaktifkan visa akan bertukar menjadi 3 bulan, kemudian 3 tahun, dan akhirnya seluruh sisa hidup saya. Saya tidak percaya dengan mata saya sendiri. Saya sampai di hotel pada jam 8 pagi. Letih, tapi terlalu gelora untuk tidur. Resepsionis, seorang gadis Cina Malaysia bertudung biru muda, menyambut saya dengan, "Selamat datang pulang, Cik Alex." Seolah-olah saya sudah pernah datang sebelum ini. Saya terkejut dia ingat nama saya dari email tempahan. Di Jerman, resepsionis hotel 5 bintang pun jarang ingat nama tetamu, melainkan mereka selebriti. Saya menuju bilik di tingkat 42, tingkap menghadap terus ke menara kembar Petronas. Saya berdiri di situ, tangan di poket, memandang 2 menara itu dengan sinis. Bangunan cantik, kata saya pada diri sendiri, tapi pasti kos penyelenggaraan gila. Siapa yang bayar semua ini? Pasti korupsi atau minyak. Telefon saya berbunyi. Email dari ejen visa emas. Selamat datang. Borang akhir boleh ditandatangani esok di Putrajaya. Kami jemput tuan jam 9 pagi. Putrajaya? Saya terpaksa Google. Satu bandaraya kerajaan yang dirancang sepenuhnya, katanya. Saya ketawa sendirian. Mereka buat bandar baru hanya untuk kantor kerajaan? Pembaziran terang-terangan. Malam itu, saya keluar mencari makan. Saya berjalan di Bukit Bintang, mengharapkan bau longkang dan penjual yang menjengkelkan seperti di Bangkok atau Jakarta. Apa yang saya jumpai ialah trotoar lebar, lampu LED warna-warni dan ribuan orang dari pelbagai kaum berjalan tanpa bergesil bahu. Seorang makcik India menjual teh tarik, seorang lelaki Melayu memanggang sate, dan sekumpulan pelajar Cina bergambar di depan papan iklan K-pop. Semua dalam satu lorong yang sama, tanpa ketegangan. Saya rasa aneh. Di Eropah, kami sudah mula bantah demonstrasi bila terlalu banyak warna kulit berbeza di satu tempat. Saya duduk di sebuah restoran mamak. Pelayan, seorang anak muda Melayu bertato kecil di lengan, datang dengan menu 2 bahasa. Apa yang sedap? Tanya saya dalam bahasa Inggeris. Roti canai dengan kari ayam, bang. Power gila, jawabnya sambil ketawa. Saya angkat kening. Power gila? Bahasa apa ini? Tapi saya lapar, jadi saya angguk. 10 minit kemudian, roti canai tiba. Kebu, rangup, panas. Kari itu, saya hampir menangis. Rempahnya menari di lidah saya. Sesuatu yang tidak pernah saya rasa di restoran India paling mahal di Frankfurt. Saya habiskan 3 keping, kemudian pesan lagi tanpa malu. Semasa saya membayar, dompet saya terjatuh dari poket belakang. Saya tidak perasan. Saya berjalan keluar, terus ke hotel, baru sedar dompet hilang bila nak payah Grab ke Putrajaya esok pagi.
Panik. Di dalamnya ada 800 euro tunai, kad kredit, lesen memandu Jerman. Saya hubungi polis pelancong, nombor hotline yang diberi ejen. Seorang pegawai bernama Sarjan Kumar jawab dalam bahasa Inggeris sempurna. Dompet hitam, kulit, jenama Mont Blanc. Tanyanya tenang. Ya, macam mana encik tahu? Seorang penjaga mamak di Jalan Alur serahkan tadi. Semua barang masih ada, tuan. Boleh ambil di balai polis Dang Wangi sekarang atau esok pagi. Saya sampai di balai polis jam 11 malam. Sarjan Kumar, seorang India Malaysia berbadan tegap, serahkan dompet itu dengan senyuman. Saya buka. Wang tunai tak kurang 1 euro. Kad semua ada. Saya terkejut sehingga terdiam. Di Jerman pun jarang jumpa begini. Akhirnya saya berkata. Sarjan Kumar ketawa kecil. Di sini, kalau jumpai barang orang, kami anggap itu amanah Allah. Kalau hilang, malu pada keluarga. Saya hulurkan RM200 sebagai tanda terima kasih. Dia tolak hormat. Tak payah, tuan. Ini tugas kami. Selamat malam. Saya berjalan keluar dari balai itu dengan kaki terasa ringan. Di luar, hujan turun tanpa amaran. Hujan tropika yang lebat. Saya berdiri di bawah atap balai polis, memandang air mengalir laju di jalan. Seorang pakcik Melayu yang menjaga motosikal datang menghulurkan payung hitam besar. Ambillah, tuan. Hotel jauh, nanti basah. Saya teragak-agak. Payung encik sendiri? Tak apa, saya ada lagi satu. Malaysia panas, tapi hati kami lebih panas, katanya sambil ketawa. Saya sampai di hotel dengan payung orang lain di tangan, dompet penuh di poket, dan perut kenyang dengan rasa kari yang masih melekat di lidah. Saya berdiri di balkoni bilik, memandang menara kembar Petronas yang berkilauan dalam hujan. Lampunya memantul di permukaan air, seperti beribu bintang jatuh ke bumi. Saya mengeluarkan telefon, type message pada bekas isteri saya, yang sudah tak lagi membalas mesej saya sejak 6 bulan lalu. Malaysia bukan seperti yang kita sangka. Mungkin aku yang salah selama ini. Kemudian, saya padam mesej itu. Belum lagi masa untuk mengaku. Tapi dalam hati kecil, saya tahu sesuatu sudah mula retak. Retakan pertama pada tembok kesombongan Jerman saya. Saya tidak dapat tidur malam itu. Bukan kerana jet lag. Kerana saya mula takut. Takut kalau-kalau 3 hari ini cukup untuk mengubah segalanya. Esok pagi, van putih dengan logo agensi visa emas menjemput saya tepat jam 8.55. Pemandunya, seorang pemuda Melayu bernama Faris, membukakan pintu sambil berkata, "Morning, bos. Hari ini kita pergi Putrajaya, kota paling cantik di Malaysia." Saya mengangguk sopan, tapi dalam hati mendengus. Kota paling cantik? Saya pernah ke Paris, Vienna, Prague. Apa yang boleh dikalahkan oleh sebuah bandar yang baru dibina 20 tahun lalu? Perjalanan mengambil masa 45 minit. Faris memandu santai. Radio memainkan lagu-lagu Melayu lembut. Saya memandang keluar tingkap. Lebuh raya luas, pokok kelapa sawit berbaris rapi. Dan setiap beberapa kilometer, ada papan tanda besar. Kami sayangi kebersihan. Saya hampir ketawa. Di Jerman kami tak payah letak papan. Semua orang sudah tahu. Kemudian, Putrajaya muncul di depan mata seperti Fata Morgana. Jambatan-jambatan melengkung elegan. Masjid dengan kubah merah jambu besar. Bangunan kerajaan yang kelihatan seperti kapal angkasa lepas mendarat di tepi tasik buatan. Saya terdiam. Ini bukan bandar biasa. Ini seperti seseorang mengambil idea terbaik dari 10 ibu kota dunia,
kemudian campur dengan warna tropika. "Siapa arkitek semua ini?" tanya saya tanpa sedar. "Banyak bos, ada dari Brazil, Jepun, tapi ketuanya Datuk Seri Dr. Mahathir sendiri yang arahkan. Dia kata, kalau nak jadi negara maju, kena nampak maju dulu," jawab Faris sambil tersenyum bangga. Kantor imigresen di Presin 4 sungguh moden. Tiada antrean panjang seperti yang saya bayangkan. Saya masuk, duduk 5 minit, seorang pegawai berbaju batik biru memanggil nama saya. "Encik Alex Hartman, selamat datang. Visa emas silver tier anda sudah diluluskan sepenuhnya. Ini kad pengenalan ekspatriat anda. Akses hospital swasta, bank dan diskaun kereta api ETS." Saya terkedu. Di Jerman, proses visa boleh ambil 6 bulan dan 10 temujanji. Di sini, 3 hari. Semasa saya keluar, Faris bertanya, "Bos, nak saya hantar terus ke airport? Flight petang kan?" Saya memandang jam 11.30 pagi. "Tiket balik ke Frankfurt esok pagi, bukan hari ini." Saya tersilap tarikh kerana terlalu banyak perkara berlaku dalam 24 jam terakhir. "Tidak, saya rasa saya mahu tinggal lagi 1 malam," jawab saya perlahan. Faris tersenyum lebar. "Baguslah bos, saya bawa bos makan nasi lemak bungkus dulu. Power." Petang itu, saya berjalan seorang diri di sekitar KLCC. Saya naik ke Skybridge Menara Kembar Petronas. Tiket ekspatriat baru dapat diskaun 50%. Dari ketinggian 170 meter, saya memandang kota ini. Bangunan pencakar langit berdiri rapat dengan masjid dan kuil. Kereta api LRT meluncur tanpa bunyi. Dan ribuan orang kecil bergerak seperti semut yang teratur. Tiada kekacauan yang saya jangkakan. Malah, semuanya harmoni. Saya turun, lalu tanpa rancangan mengikut bau sate ke Suria KLCC. Di food court, saya terlanggar bahu seorang lelaki tua berkopiah putih. Buku-buku di tangannya jatuh berteraburan. Saya cepat-cepat tunduk mengutip. "Maaf tuan, saya tak nampak," kata saya dalam bahasa Inggeris. Lelaki itu tersenyum lembut. "Tak apa anak muda. Semua orang pernah terlanggar di sini. Tapi jarang korang luar yang tunduk minta maaf dulu." Saya terkejut. Dia berbahasa Inggeris dengan aksen Oxford. "Anda dari mana?" tanya saya. "Pensioner sahaja. Dulu diplomat di London. Nama saya Tan Sri Ismail." Kami akhirnya duduk bersama. Dia pesan teh tarik 2. Kemudian tanya, "Apa yang bawa orang Jerman ke sini selain visa emas?" Saya tergelak kecil. "Jujur, saya datang kerana terpaksa. Tapi sekarang, saya tak pasti nak balik." Tan Sri Ismail memandang saya lama. Kebanyakan orang Eropah datang dengan dompet penuh dan hati kosong. Mereka pergi dengan dompet kurang sedikit, tapi hati penuh. Itu rahsia Malaysia. Kami tak jual negara. Kami pinjamkan hati. Malam itu, saya berjalan di Taman KLCC. Air pancut menari dengan lagu-lagu P. Ramlee. Kanak-kanak dari pelbagai kaum berlari mengejar lampu LED. Saya duduk di bangku, memandang menara kembar yang kini menyala warna biru safir. Saya buka telefon, log masuk akaun bank Switzerland saya dan lihat notifikasi baru. "Selamat datang ke Malaysia Banking Hub. Akaun ekspatriat anda sudah aktif. Cas transaksi antarabangsa Ringgit Malaysia sifar perpuluhan sifar." Saya ketawa sendiri. Di Eropah, bank mengenakan caj €40 untuk transfer antarabangsa. Di sini, percuma. Saya type email kepada bos saya di Frankfurt. "Encik Mula,
Saya ambil cuti tambahan 2 minggu. Ada urusan keluarga di Kuala Lumpur. Saya tekan hantar sebelum sempat berfikir 2 kali. Di bangku taman itu, angin malam bertiup lembut membawa bau bunga kemboja. Saya menarik nafas panjang. Bau itu, entah mengapa, buat saya rasa seperti pulang ke rumah yang saya tak pernah tahu wujud. Tempat ini tidak seperti yang saya bayangkan. Mungkin saya yang salah menilai dari awal. Mungkin saya baru saja bertuah bertemu dengan Malaysia yang sebenar. Tapi di sudut hati, saya tahu ini bukan keberuntungan. Ini baru permulaan. Saya memanjangkan penginapan saya dari 3 hari menjadi 3 minggu tanpa sedar. Setiap pagi saya bangun dengan niat hari ini saya balik. Tapi setiap petang saya tekan butang extend booking di aplikasi hotel. Sesuatu dalam diri saya sudah mula longgar. Seperti ikatan tali yang terlalu ketat selama 45 tahun. Akhirnya mula lepas satu demi satu. Minggu kedua, saya mula keluar dari zon KLCC yang penuh pelancong. Faris, pemandu yang sama yang jemput saya ke Putrajaya, menjadi tour guide tidak rasmi saya. Dia bawa saya ke Cyberjaya dengan kereta Proton Saga lama tapi bersih macam baru. Bos nak tengok Silicon Valley Malaysia, katanya sambil ketawa. Saya menyangka gurauan. Tapi apabila kami sampai, saya terdiam lagi. Bangunan-bangunan kaca rendah, kampus universiti yang luas dan papan tanda syarikat seperti Grab, Huawei, Dell dan startup tempatan yang saya tak pernah dengar. Aerodyne, Dagang Nextchange, Payo Alpha. Faris berhenti di sebuah kafe hipster bernama Common Ground. Di dalam, anak-anak muda berbaju t-shirt dan tudung warna-warni sedang pitching idea pada pelabur Eropah. Bahasa Inggeris mereka lancar. Slide PowerPoint mereka lebih kemas daripada yang pernah saya buat di Frankfurt. Seorang gadis Melayu bertudung merah merun mendekati kami. Faris, lama tak jumpa. Ini bos baru kau? Bukan bos, kawan baru. Alex dari Jerman. Gadis itu menghulur tangan. Dr. Aisyah, saya CEO syarikat drone pertanian. Nak tengok demo? 10 minit kemudian, saya berdiri di padang belakang bangunan, memandang drone sebesar kereta kecil menyembur baja pada pokok kelapa sawit dengan ketepatan sentimeter. Aisyah tunjukkan aplikasi di telefonnya. Data hasil tanaman naik 38% sejak guna teknologi mereka. Kami jual ke Indonesia, Vietnam, bahkan Colombia sekarang, katanya bangga. Saya tanya kos. Dia jawab satu angka yang buat saya terlopong. 1/5 harga sistem Jerman yang serupa. Macam mana boleh murah sangat? Sebab kami buat sendiri, dari A sampai Z. Tak payah bayar lesen Eropah, jawabnya sambil tersenyum nakal. Malam itu, saya ikut Faris ke sebuah hospital swasta di Sunway. Bukan rawatan biasa. Dia kata ada kawan doktor nak jumpa saya. Nama doktor itu Dr. Lim Wei Jie, pakar kardiologi berusia 37 tahun. Graduan Cambridge, tapi balik berkhidmat di Malaysia. Ramai expat baru macam awak datang check up sebab takut iklim panas, katanya sambil tertawa. Jom saya scan sekali. Free. Saya baring di katil MRI yang kelihatan lebih baru daripada mesin di Hospital University Frankfurt. Hasil keluar dalam 5 minit. Jantung saya sihat, tapi tekanan darah agak tinggi. Stres kerja lama ya? Tanya Dr. Lim. Saya angguk perlahan. Dia tulis preskripsi, kemudian tiba-tiba tanya, awak pernah dengar Hospital Gleneagles KL buat transplantasi jantung untuk pesakit dari UAE bulan lepas? Kos 70% lebih murah dari Singapura. Tapi pakar bedah kami sama.
yang pernah operate di Harley Street, London. Saya pulang malam itu dengan beg penuh ubat dan kepala pening. Di Grab pulang, pemandu seorang Cina Malaysia berbual dengan saya tentang pasaran saham. Dia tunjukkan portfolio dia di telefon. Keuntungan 42% tahun ini. Saya dulu tukang cuci pinggan di London. Balik Malaysia 2018, sekarang full-time trader. Di sini senang nak naik, Alex. Orang tak tengok bangsa, tengok usaha. Saya sampai hotel, buka laptop dan buat sesuatu yang tak pernah saya buat selama 20 tahun. Cari rumah sewa di Kuala Lumpur. Saya jumpa sebuah kondominium 3 bilik di Mont Kiara, kolam renang infinity, gym. Harga sewa bulanan sama dengan garaj kereta saya di Frankfurt. Saya tekan inquire tanpa berfikir panjang. Esoknya, ejen harta tanah bernama Puan Lina hantar video tour. Dia berbual santai. Unit ni baru kosong sebab pemilik lama seorang Denmark balik negara sebab rindu salji. Tapi dia kata akan balik tahun depan. Katanya tak tahan hidup tanpa nasi lemak. Saya ketawa sampai terbatuk. Saya yang dulu ejek nasi lemak terlalu berminyak, kini makan 2 bungkus tiap pagi. Malam itu hujan lagi. Saya duduk di balkoni memandang kota yang tak pernah tidur tapi tak pernah gaduh. Telefon berbunyi. Panggilan dari Frankfurt, bos saya. Alex, bila awak balik? Kita ada deal besar dengan Bank Arab. Saya tarik nafas panjang. Encik Mula, saya rasa saya tak balik lagi. Saya dah jumpa sesuatu yang lebih besar dari deal. Dia diam seketika. Awak gila ke, Harman? Mungkin. Tapi gila yang buat saya hidup balik. Saya letak telefon. Di bawah, lampu-lampu jalan berkelip-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Saya angkat gelas air teh tarik yang masih panas, bersulang sendirian pada menara kembar yang berdiri gagah di kejauhan. Saya tidak tahu lagi bahawa dalam masa kurang 2 bulan, jantung saya akan berhenti seketika di tepi pantai Langkawi. Dan orang-orang yang saya pernah pandang rendah akan berlumba-lumba menghidupkan saya kembali. Tapi pada malam itu, saya cuma tahu satu perkara. Saya sudah tidak mahu balik. Saya mula hidup seperti orang tempatan tanpa sedar. Pagi Isnin, saya bangun jam 7, pakai selipar Jepun, turun ke gerai bawah kondominium di Mont Kiara, pesan nasi lemak biasa, telur mata, sambal ekstra. Dalam bahasa Melayu yang masih tersekat-sekat, makcik gerai ketawa bila saya sebut sambal ekstra dengan aksen Jerman yang kuat. Orang Jerman pun boleh tahan pedas sekarang ya bang, katanya sambil kedip mata. Saya sudah tak pakai jam tangan Rolex. Saya pakai Apple Watch yang saya beli di Loyat Plaza dengan harga separuh dari Munich. Saya naik LRT ke tempat kerja, sementara yang saya buka sendiri sebuah pejabat kecil di bangsa South yang saya sewa untuk konsultasi keuangan ekspatriat. Dalam masa sebulan, pelanggan pertama saya adalah 2 keluarga dari Sweden, 1 dari Switzerland dan seorang jutawan Belgium yang mahu pindah sebab cukai di Eropah dah macam rompakan bersenjata. Mereka semua tanya soalannya sama. Alex, betul ke Malaysia selamat? Betul ke hospital bagus? Betul ke orang tak curi? Saya jawab dengan senyuman yang saya sendiri tak sangka boleh wujud di muka saya. Lebih selamat daripada Frankfurt jam 10 malam. Hospital? Saya dah scan jantung 2 kali. Mesin lebih baru dari Hospital University di Heidelberg. Dan curi?
Saya lupa dompet di meja Starbucks selama 3 jam minggu lepas. Bila balik, masih ada dengan nota kecil. Abang, lain kali jangan lupa ya. Dari barista shift pagi. Mereka semua ketawa, kemudian terus tanda tangan kontrak. Suatu petang, hujan renyai-renyai. Saya dapat mesej WhatsApp dari Faris. Bos, cuti hujung minggu ni saya bawa bos ke Langkawi. Tiket kapal terbang RM99 je. Jangan cakap tak nak. Awak dah janji nak tengok pantai yang buat orang Eropah lupa salji. Saya setuju. Saya perlukan rehat. Tekanan darah saya masih naik turun dan Dr. Lim dah pesan. Kurangkan kopi Jerman, tambah air kelapa. Penerbangan pagi Sabtu. Saya duduk sebelah seorang nenek Melayu yang membawa bakul anyaman penuh kuih. Dia hulurkan satu bungkus kuih lapis. Makanlah anak, awak nampak kurus. Saya makan. Manis, lembut dan tiba-tiba buat saya rasa seperti budak kecil yang baru dapat hadiah. Sampai Langkawi, langit biru terang, laut hijau zamrud. Faris sewa kereta Pro 2 Axia kecil. Bawa saya ke pantai Cenang. Kami berenang, makan ikan bakar, minum air kelapa segar sehingga perut kembung. Malamnya, kami duduk di tepi pantai. Api unggun kecil. Faris main gitar lagu Sudirman. Saya yang tak pernah nyanyi karaoke pun ikut sama. Balik kampung, hati girang. Esoknya Ahad pagi, saya bangun awal untuk berjalan di pantai seorang diri. Ombak kecil, pasir putih, burung helang terbang rendah. Saya rasa damai yang saya tak rasa sejak kecil di kampung halaman Jerman yang dingin. Kemudian, ia berlaku. Saya rasa sakit di dada. Bukan sakit biasa. Sakit seperti ada orang picit jantung saya dengan tangan besi. Nafas saya tersekat. Saya rebah di pasir. Telefon jatuh. Dunia jadi gelap di tepi. Saya sempat fikir, ini akhir saya di negara asing. Bodoh betul, Alex. Kemudian saya dengar jeritan. Abang okey ke? Seorang nelayan Melayu berlari datang, diikuti 2 pelancong Thailand dan seorang makcik India yang menjual kain batik. Mereka angkat saya, letak di bawah pokok kelapa. Nelayan itu tekan dada saya kuat-kuat, tiup nafas. CPR yang dia belajar dari YouTube, katanya kemudian. Siren ambulans datang dalam masa 8 minit. Paramedik Melayu dan Cina masuk, pasang oksigen, suntik sesuatu. Saya separuh sedar, dengar salah seorang paramedik cakap dalam bahasa Inggeris. Serangan jantung. Kita kena cepat ke Hospital Sultanah Maliha. Di hospital kecil Langkawi itu, doktor kecemasan seorang wanita Melayu bertudung putih lari masuk. Baca ECG, jerit arahan dalam bahasa Melayu yang pantas. Mereka tolak katil saya ke bilik kateterisasi. Saya nampak mesin angiogram Siemens, model yang sama di hospital terbaik Munich. Doktor itu pegang tangan saya. Encik Alex, saya Dr. Sarah. Kita akan selamatkan awak. Percaya pada kami. Saya angguk lemah. Air mata keluar tanpa izin. Dalam masa 40 minit, mereka pasang stand di arteri koronari saya yang tersumbat 99%. Kos keseluruhan, termasuk ICU 2 malam, RM 28,000. Di Jerman, tanpa insurans tambahan, angka itu boleh cecah €120,000. Bila saya sedar sepenuhnya pada hari Isnin, bilik ICU penuh bunga dan kad. Haris duduk di kerusi plastik, mata merah. Di sebelahnya Tan Sri Ismail, lelaki tua yang saya terlanggar di KLCC, pegang tasbih. Ada juga Dr. Aisyah dari Cyberjaya, Puan Lina, ejen hartanah, dan beberapa jiran Mount Kiara yang saya cuma pernah angguk sapa di lift. Mereka datang dari Kuala Lumpur, Penang, bahkan seorang dari Sabah
Semua naik kapal terbang pagi tadi sebaik dengar berita dari Faris. Dr. Sarah masuk, senyum lebar. Selamat pagi, hero. Jantung awak kuat macam orang Malaysia sekarang. Saya menangis seperti budak kecil. Bukan sebab sakit. Sebab saya baru sedar. Saya hampir mati di tepi pantai. Tapi saya tak pernah rasa begitu hidup. Sebab ada orang yang tak kenal saya pun sanggup berhenti segalanya untuk selamatkan saya. Saya pegang tangan Faris. Terima kasih. Suara saya serak. Faris ketawa sambil lap air mata. Bos, kalau awak mati, siapa nak bayar hutang nasi lemak kat saya? Semua ketawa. Bilik ICU penuh ketawa. Malam itu, saya pandang keluar tingkap hospital kecil di Langkawi. Laut gelap, bintang terang. Saya teringat kata Tan Sri Ismail dulu. Kami tak jual negara. Kami pinjamkan hati. Rupa-rupanya, mereka pinjamkan bukan sekadar hati. Mereka pinjamkan nyawa. Dan saya baru saja dapat nyawa kedua dari tangan orang-orang yang saya pernah pandang rendah. Apa yang sedang berlaku ini, saya tak tahu lagi. Tapi saya tahu satu perkara pasti. Saya takkan balik ke Jerman lagi. Bukan sekarang. Mungkin takkan langsung. Saya keluar dari Hospital Sultanah Maliha pada hari Rabu pagi dengan jantung baru yang masih berdegup laju setiap kali saya teringat detik-detik di Pantai Cenang, Faris menolak kerusi roda. Walaupun saya kata saya boleh berjalan. Doktor cakap kena slow dulu bos. Jangan degil macam orang Jerman, katanya sambil ketawa. Di pintu keluar hospital, barisan orang menanti seperti menyambut tetamu negara. Tan Sri Ismail berdiri di depan sekali, memegang sebuku Al-Quran kecil berwarna hijau. Dr. Sarah, Dr. Aisyah, Puan Lina dan ramai lagi yang saya tak sangka akan datang. Ada juga Sabjan Kumar, polis yang pulangkan dompet saya dulu. Berdiri dengan uniform penuh, memberi tabik hormat sambil tersenyum. Saya terharu sampai tak boleh cakap. Tan Sri Ismail mendekat, letak tangan di bahu saya. Anak, hari ini awak bukan lagi tetamu. Awak dah jadi anak Malaysia. Jangan lupa itu. Mereka bawa saya naik van hospital terus ke lapangan terbang Langkawi. Tiket pulang ke Kuala Lumpur sudah dibeli. Kelas perniagaan, walaupun saya tak minta. Di dalam pesawat, pramugari Malaysia Airlines mengenali saya. Encik Alex yang kena serangan jantung di Langkawi ya? Seluruh kru doa untuk encik malam tadi, katanya sambil hulurkan air kelapa segar. Saya menangis lagi. Kali ini tak malu. Sampai ke LIA, Faris bawa saya terus ke kondominium Mont Kiara. Di lobi, banner besar tergantung. Selamat pulang Abang Alex. Kami rindu awak. Ditandatangani oleh semua jiran. Nama Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak. Bahkan 2 keluarga ekspatriat dari Australia dan Korea. Malam itu, mereka buat kenduri kecil di Dewan Serbaguna kondominium. Meja panjang penuh makanan. Rendang tok, ayam percik, yesang, cap fan, rojak buah dan kuih muih yang saya tak tahu nama. Seorang pakcik Punjab main bangra. Anak-anak Melayu nyanyi lagu Rasa Sayang. Dan seorang makcik Cina karaoke lagu Teresa Ting. Semua kaum, satu dewan, satu keluarga. Saya berdiri atas kerusi, suara masih serak. Saya datang ke sini dengan hati penuh ejekan. Saya kata jam teruk, panas teruk, orang lambat. Tapi bila jantung saya berhenti, orang-orang yang saya pandang rendah itu berhenti segalanya untuk hidupkan saya balik.
saya belajar satu perkara. Malaysia bukan negara sempurna. Ada jem, ada hujan, ada bangunan usang. Tapi di sini, bila seseorang jatuh, tak ada siapa tanya bangsa, agama atau pasport dia. Semua angkat sama-sama. Di Eropah kami ada wang, ada teknologi, ada disiplin, tapi kami lupa cara jadi manusia. Malaysia ajar saya balik jadi manusia. Dewan sunyi seketika. Kemudian sorakan kuat, tepukan gemuruh dan pelukan dari semua orang. Saya menangis macam budak kecil lagi. 2 minggu kemudian, saya kembali ke Hospital Sunway untuk check-up terakhir. Dr. Lim pegang hasil scan, tersenyum lebar. Scan cantik. Jantung awak sekarang lebih kuat dari orang Malaysia biasa. Mungkin sebab awak makan nasi lemak setiap hari, katanya sambil ketawa. Sebelum keluar, ditanya perlahan, Alex, awak tahu kenapa kami buat macam-macam untuk awak? Saya geleng sebab awak datang dengan sombong, tapi awak berani buka hati. Ramai orang kaya datang sini, ambil visa, ambil diskaun, tapi hati tetap di Eropah. Awak tinggalkan hati awak di sini. Itu yang buat kami sayang awak. Saya keluar dari hospital, berdiri di tepi tasik Sunway. Matahari petang membakar langit jingga. Saya angkat telefon, buat panggilan video kepada bekas isteri saya di Frankfurt. Yang pertama kali dalam setahun. Alex, awak nampak lain, katanya terkejut. Ya, sebab saya dah jumpa rumah sebenar. Dia senyap lama. Awak tak balik langsung? Saya pandang menara kembar Petronas di kejauhan, berkilau seperti 2 obor harapan. Rumah saya sekarang ada 3 warna bendera yang saya sayang. Merah, putih, biru dan kuning. Saya tamatkan panggilan. Kemudian saya buka email, type surat rasmi kepada bank di Frankfurt. Terima kasih atas 22 tahun kerjasama. Mulai 1 Januari, saya meletak jawatan. Saya akan teruskan kerjaya di Kuala Lumpur. Bukan sebagai bankir, tapi sebagai duta untuk negara yang selamatkan nyawa saya. Saya tekan send. Malam itu, saya naik ke bumbung kondominium. Angin Kuala Lumpur bertiup lembut, bawa bau nasi lemak dari gerai bawah. Saya pandang kota ini. Kota yang saya pernah ejek. Kota yang jem. Kota yang panas. Kota yang tak sempurna. Tapi kota yang paling manusia di dunia. Saya angkat tangan, bersyukur dalam bahasa Melayu yang masih terbata-bata. Terima kasih Malaysia. Kau bukan negara sempurna, tapi kau negara paling agung yang pernah saya kenal. Di bawah, lampu-lampu kota berkelip seperti berjuta-juta senyuman. Dan buat pertama kali dalam hidup saya tahu saya sudah pulang. Malaysia bukan guru yang kita cari. Malaysia adalah guru yang kita perlukan. Dan saya, Alex Hartmann, bekas orang Jerman yang sombong, kini dengan bangga memanggil diri saya anak Malaysia. Saya mula menulis blog tanpa rancangan. Pada mulanya hanya untuk keluarga di Jerman. Saya hantar gambar nasi lemak, gambar menara kembar waktu malam, gambar jiran yang ajar saya buat teh tarik-tarik betul-betul. Kemudian entah bagaimana, dalam masa 3 bulan, pembaca melonjak ke 80,000 orang. Nama blognya saya letak mudah. Ein Deutscher in Malaysia. Seorang Jerman di Malaysia. Setiap entry saya tulis 2 versi. Bahasa Jerman dan bahasa Inggeris. Orang Eropah yang membaca terkejut. Mereka tinggalkan komen seperti, Alex,
Saya nak pindah juga. Frankfurt terlalu sejuk. Hati orang lebih sejuk. Betul ke hospital bagus macam tu? Saya ayah baru kena jantung. Malaysia my second home tu masih buka tak? Saya jawab satu persatu. Saya jadi jambatan tanpa sedar. Satu hari, saya dapat email dari Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Mereka jemput saya ke pejabat di Putrajaya, bukan sebagai tetamu, tapi sebagai duta ekspatriat sukarela. Mereka nak saya kongsi cerita saya dalam satu video pendek untuk kempen Malaysia Truly Asia 2.0. Saya ketawa sampai terbatuk. Saya? Duta? Saya yang dulu kata Malaysia negara ketiga, kini pakai baju Melayu biru telur itik, duduk depan kamera, cakap dengan aksen Jerman yang masih tebal. Saya datang ke sini dengan dompet tebal dan hati kosong. Saya pergi dari sini dengan dompet kurang sedikit, tapi hati penuh sampai melimpah. Malaysia bukan cuma destinasi. Malaysia adalah ubat untuk jiwa yang penat dengan dunia barat yang terlalu sempurna tapi terlalu sepi. Kalau awak rasa hidup awak kehilangan warna, datanglah. Di sini, kami ada 4 musim dalam satu hari. Panas, hujan, pedas dan kasih sayang. Video itu keluar pada 1 Januari. Dalam masa seminggu, 12 juta tontonan. Media Jerman panggil saya Der verrückte Deutsche, der Malaysia liebt. Orang Jerman gila yang jatuh cinta pada Malaysia. CNN buat wawancara. BBC jemput ke London. Saya tolak semua. Saya cuma nak duduk di balkoni Mont Kiara, minum teh tarik, tengok lampu kota. Bulan Mei, saya terbang ke Jerman untuk kali pertama selepas setahun setengah. Bukan untuk balik, tapi untuk kosongkan apartmen di Frankfurt. Saya jual Porsche, jual jam tangan, jual semua perabot Skandinavia yang dulu saya bangga. Duitnya saya transfer ke akaun Malaysia, beli sebuah rumah teres 2 tingkat di Kota Damansara. Rumah pertama yang saya beli atas nama sendiri, bukan atas nama bank atau bekas isteri. Di lapangan terbang Frankfurt, rakan sekerja lama peluk saya. Mereka tanya, "Alex, awak tak rindu salji? Tak rindu Oktoberfest?" Saya senyum. Saya rindu. Tapi saya lebih rindu nasi lemak bungkus jam 7 pagi dan senyuman orang yang tak kenal saya pun tapi panggil saya abang. Mereka geleng kepala. "Awak betul-betul dah rosak, Hartman." Saya ketawa. Ya, saya rosak dengan cara yang paling indah. Hari terakhir di Jerman, saya pergi ke kubur ibu bapa saya di Munich. Saya letak sekuntum bunga kemboja yang saya bawa dari Kuala Lumpur. Saya berbisik dalam bahasa Jerman. "Ma, Papa, anak kamu dah jumpa rumah. Bukan rumah batu, tapi rumah hati. Maaf lambat beritahu." Pesawat balik ke Kuala Lumpur mendarat jam 5 pagi. Saya keluar dari KLIA. Udara lembap. Peluk saya macam ibu peluk anak. Faris tunggu dengan kereta lama dia. Banner kecil di cermin. "Welcome home, Abang Alex." Saya naik kereta, buka tingkap, biar angin pagi masuk. Bau rumput basah, bau goreng pisang, bau kehidupan. Saya pandang menara kembar Petronas yang baru mula menyala di ufuk fajar. Saya angkat tangan. Salam pada kota yang selamatkan saya 2 kali. Pertama nyawa, kedua jiwa. Malaysia, kau mungkin tak ada 4 musim, tapi kau ada 1 musim yang dunia lain tak ada. Musim kasih sayang yang tak pernah habis sepanjang tahun. Terima kasih kerana terima saya apa adanya. Terima kasih kerana buat saya jadi versi paling baik
diri saya. Dan kepada sesiapa yang masih ragu-ragu di luar sana, yang masih takut kemacetan, takut panas, takut negara membangun, dengarlah cerita saya. Saya datang sebagai orang asing yang sombong. Saya tinggal sebagai anak Malaysia yang rendah hati. Dan kalau ditanya, apa keajaiban terbesar Malaysia? Bukan menara kembar. Bukan hospital canggih. Bukan visa emas. Keajaiban terbesar Malaysia adalah di sini satu senyuman orang tak kenal boleh ubah seluruh hidup kau. Selamat malam dunia. Saya Alex Hartman, dulu warga Jerman, kini dan selamanya anak Malaysia. Terima kasih Malaysia. Terima kasih atas keajaiban yang bernama kau. Saya berdiri di balkoni rumah teres baru di Kota Damansara, petang Ahad yang cerah. Di bawah, anak-anak jiran main sepak takraw, jerit bola dalam 3 bahasa berbeza. Bau ayam golek Makcik Salmah dari rumah sebelah masuk ke hidung, bercampur dengan bau bunga raya yang baru kembang di pagar. Saya pegang secawan teh tarik panas, tiup perlahan, tengok langit jingga yang perlahan-lahan jadi ungu. Faris datang naik motor lama dia, helmet terbalik di kepala. Bos, malam ni kenduri doa selamat kat surau. Pakcik-pakcik suruh jemput Abang Alex. Kata nak dengar cerita Jerman lagi. Saya ketawa. Cerita apa lagi? Dah habis cerita aku. Habis mana ada? Hidup Abang Alex ni macam drama TV. 3 tiap minggu ada episod baru. Kami berjalan kaki ke surau kecil di hujung taman perumahan. Di sana sudah ramai. Pakcik berkopi hitam, makcik bertudung warna-warni, anak-anak kecil lari masuk keluar. Saya ditarik duduk depan sekali. Imam muda, Ustaz Hafiz, senyum lebar. Malam ni kita baca Yasin untuk kesyukuran Abang Alex selamat. Lepas tu, makan laksa Johor makna. Doa selesai, semua angkat tangan amin serentak. Saya ikut angkat. Mata basah tanpa sedar. Lepas tu, meja dibentang. Laksa panas, kuih talam, popiah basah, air bandung. Saya makan sampai kenyang. Perut ketat. Tapi hati lapang. Tiba-tiba Tan Sri Ismail angkat tangan. Sebelum balik, saya nak bagi hadiah pada anak angkat kita ni. Dia hulurkan satu kotak kayu cendana kecil. Saya buka perlahan. Di dalamnya sebuah songkok hitam baldu, sulam benang emas halus dengan tulisan Jawi, anak Malaysia, Alex Hartman. Semua tepuk tangan kuat. Saya pakai songkok itu, rasa berat tapi hangat di kepala. Faris sambil gambar. Dr. Aisyah jerit, "Cantiklah abang." Saya berdiri, suara tersekat. Saya tak tahu nak balas macam mana. Dulu saya datang dengan pasport Jerman dan hati batu. Sekarang saya ada songkok, ada keluarga, ada rumah yang bau rendang tiap Jumaat. Saya tak minta semua ni. Tapi Malaysia bagi tanpa soal. Terima kasih sebab terima saya. Walaupun saya pernah salah sangka teruk pada engkau semua. Makna angkat tangan, suara dia kuat walaupun dah tua. Kau jangan cakap terima kasih banyak-banyak. Di sini, kita panggil kau abang. Kita bagi kau makan, kita selamatkan kau. Sebab esok mungkin kita yang perlukan kau. Itu cara Malaysia. Malam tu, saya balik rumah berjalan seorang. Langit penuh bintang, bulan separuh bulat macam senyuman. Saya berhenti di tepi jalan, pandang ke langit. Bisik perlahan. Jika ada keajaiban di dunia ini, ia bukan menara kembar Petronas, bukan hospital 5 bintang, bukan visa emas yang buat orang kaya lari ke sini. Keajaiban Malaysia adalah kau setiap senyuman di gerai mamak, setiap jangan risau bila orang tersesat,
Setiap tangan yang hulur payung bila hujan, setiap abang dan kakak yang keluar dari mulut orang tak kenal. Kau tak sempurna. Kau jim, kau panas, kau lembab, kau kadang-kadang lambat. Tapi kau sempurna dalam cara yang dunia lain tak akan faham. Kau sempurna dalam hati manusia. Terima kasih Malaysia, kerana kau bukan sekadar negara. Kau adalah rumah yang saya tak tahu saya cari, sehingga kau buka pintu dan peluk saya masuk. Selamat malam tanah airku. Esok saya bangun lagi, makan nasi lemak, pergi kerja, balik rumah jumpa keluarga baru dan terus jatuh cinta pada kau setiap hari sampai akhir hayat. Saya masuk rumah, tutup pintu perlahan. Di ruang tamu, songkok hitam baru saya letak di atas almari, sebelah bendera Jalur Gemilang kecil yang Faris bagi minggu lepas. Saya senyum sendirian dalam gelap. Akhirnya, saya dah sampai rumah.